Okay, Assalamualaikum. Untuk mesin welding tak keluar wire ni dah. Okay, sini ada dua pin. Dua pin ni dia pergi pada switch di MIG tu lah. Okay, dua button ni, dua point ni, kalau kita check voltage ni mesti kena ada 12 volt. Macam mesin ni dia tadi aku check 0.1 volt. Ok, lepas dah repair, dia akan keluar 12 volt ni lah. Ok, 12 volt patut kena ada lah 12 volt ni. Ok, kita test. Ok, ambil wire ni, letak ni. Kejut aku. Ok, letak ni. Ya, keluar lah wire dia. Ok, saya tanya aku MIG 215 ya. Ok, jadi bukan push button di MIG itulah yang rosak. Ok, buka button ni lah. Ok, masalah di bahagian board tu lah. Ok, untuk aku ni kalau tak perlu tu buka semua board ni, tengok di bahagian bawah ada yang terbakar kat bahagian ni, sambung balik. InsyaAllah lah. Ok, balik.